Baru-baru ni saya ada berkunjung ke negeri Melaka untuk percutian pendek. Bagi saya resort ni tak ramai yang tahu dan tempat ni sangat best. Nak tahu lebih lanjut, tengok video ni sampai habis. Nama tempat ni Everton Heritage Resort. First kali kita nak intro dulu setiap bilik yang ada dekat sini. Bilik yang pertama Junior Suite. Untuk pengetahuan semua bilik disediakan sekali dengan breakfast, wifi free, ada bathtub dan juga 2 tiket swimming pool. Bilik yang kedua pula Deluxe King. Untuk bilik Deluxe King ni agak besar juga, so sesuai untuk family yang nak menginap dekat sini. Boleh muat untuk family kecil seperti 2 dewasa dan 2 kanak-kanak. Yang ketiga pula Deluxe Twin. Untuk setiap bilik yang ada dekat sini terdapat 2 pilihan view yang korang boleh pilih dekat sini. Untuk view ada 2 pilihan, korang boleh pilih sama ada garden dan car park ataupun swimming pool. Seterusnya swimming pool dan juga kids zone. Kat sinilah kawasan anak-anak suka sangat main. Swimming pool kat sini punyalah besar and kids friendly. Kalau korang lapar, korang boleh singgah ke coffee house. Dekat sini ada sediakan makanan hidangan panas. Yang buffet sedia ada ni adalah buffet lunch untuk bagi sesiapa yang buat tempahan. Tempahan seperti untuk event, family day, company trip. Makanan dekat sini sedap-sedap. Kalau korang nak buat sebarang majlis, boleh tempah event hall dekat sini. Okey, and yang dinanti-nantikan outdoor activity. Outdoor activity dekat sini tak termasuk tahu dengan harga bilik yang korang booking. Jadi kalau untuk sebarang pertanyaan ataupun sebarang tempahan, boleh terus tanya dekat reception hotel nanti. Untuk peminat-peminat sukan lasak, korang wajib kena cuba ATV dekat sini. Jangan risau, semua aktiviti-aktiviti yang macam ni semuanya di bawah pantauan orang yang berpengalaman. Bagi saya, trek dekat sini antara yang paling mencabar. Sepanjang menginap di Everton Heritage Resort, antara pengalaman yang tak dapat saya lupakan sebab semuanya ada di sini. Jadi untuk siapa-siapa yang berminat untuk sebarang tempahan ataupun untuk sebarang event ataupun untuk korang yang nak bercuti bawa keluarga datang ke sini, korang boleh datang ke Everton Heritage Resort Melaka. So untuk family-family di luar sana ataupun untuk event organizer yang nak buat event dekat sini, boleh layari www.evertonheritage.com ataupun boleh hubungi nombor tertera di atas. Yang mana yang dah pernah stay sini, boleh komen tak dekat bawah pengalaman korang sepanjang berada dekat sini. Thank you for watching. Bye.